Episod 14 terjah ayam gepuk popular sekitar Lembah Gelang. Hari ni kita makan di mana? Di Ayam Gepuk Pak Gendut, Puncak Alam. Yang kita ambil ni adalah set D tau. Semua ada. Kita ambil sama pedas biasa, kobis goreng, pedal dan tahu tempe. Kita rasa sapal dulu, okey. Oh, gaju sudah tebal Bismillah. Macam gembus. Sedap. Bismillah. Habis sambal. Tambah bang, tambah sambal bang. Untuk sambal dengan nasi kau boleh refill unlimited tau. Jadi kau minta dah banyak, kau tengok dia bagi aku dah macam tsunami ni. Bangun gila pedal tu. Sedap dia punya ayam dia crispy. Tu sama ada pedas, umami taste, cukup rasa campur pula dengan kacang gajus. Berlemak ayam. Siapa dulu kan Pak Gembus zaman dulu punya style, inilah dia. Apa dia datang? Selain pada ayam ori, dia juga ada ayam crispy tau. Dia punya set semua sama je. Jadi kita tak atas, sama makan sini. Untuk crispy ni dia sikit masin tau. Sedap. Pedas dia jenis adaptif pun. Dia bukan saja ada ayam crispy je tau. Ada juga keli. Crispy keli dia. Dan juga talepia. Talepia ada lagi crispy. Air ada teo dan juga sirap. Pedas je Yang aku makan ni kacau dengan palam tau. Gajul sedap lah. Dia berlemak masin ni. Berpuan lo coy. Bibir aku dah megah dah ni. Tapi sedap dia gian. Nak makan lagi dan lagi. Kalau aku nak atas sini, sila pergi ke Ayam Gepuk Pak Gendut di Puncak Alam. Mana ayah aku Kalau kau tengok video ni, ini adalah bakwa yang version non halal sebabkan dia ada pork. Tapi sekarang dekat TikTok Shop ada orang jual yang version halal. Ini adalah daging dan juga ayam. Dia ada 3 perisa tau. Original, black pepper dan ayam kari pedas. Best seller dia adalah yang black pepper. Kita makan lagi untuk black pepper. Cumanya kalau kau tengok tu, dia jenis yang besar panjang. Yang ini dia dah potong kecil-kecil. Ramai orang tanya aku, Duk, rasa dia macam mana? Dia sama macam kau makan sate, tapi ini version yang dipadatkan semampat-mampat yang boleh. Untuk bau dia, bau rempah dia memang sangat kuat Bismillah. Dia punya aroma smoky dia sedap gila bang. Yang kanan ni ayam, yang kiri ni daging. Ayam dia lebih cerah berbanding daging. Tapi dua-dua bagi aku sedap. Kalau korang nak beli, ada kabit kuning, okey? Black pepper memang sedap.